Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Hello teman-teman dan rakan-rakan YouTube. Malam-malam begini nak cari makan rasanya. Okey. Cuaca tak berapa elok, jadi saya tak keluarlah, di rumah saja. Saya cari makan apa ada di rumah ni, nak buat barang untuk makan sambil menonton TV. Okey, teman-teman, semoga sihat sejahtera selalu. Okey, teruskan menonton. Buka peti ais, kuih, kek, telur, buah empelang. Boring juga. Cari benda lain. Biasa ikan. Ini banyak koleksi ini. Ini sesa, udang kering. Oh, ada satu gantang lebih. Ini lagi. Kalau masak kari sedap nih. Kalau masak kari. Boleh nih. Masak apa nama tuh? Masak kari. Teguh juga ini. Ini oke, sedap nih. Ini buatan sendiri, kurang masin. Ya nih, entah berapa kilo. Masak kari, masak lemak, buat sama. Oh, ini. Malam-malam. Ini keropok. Keropok dari dalat. Keropok ikan belidak. Saya bawa dari dalat itu. Ini lagi sedap. Ini keropok dari Maludam. Tapi ini abang saya bagi. Abang dan kakak ipar bagi dari Pusat. Asal dari Maludam. Oh, saya ingat nak kerjakannya ini. Masih banyak nih. Wow. Ini besar nih. Kalau digoreng penuh kuali. Tengok. Hijau, putih. Yang ini ada merah. Merah, kuning. Yang ini merah macam buah semangka. Ini terpaksa dipecah-pecah lah. Ini pun sama. Okey. Kita kerjakan yang ini. Okey. Teruskan menonton. Hai teman-teman. Ini dia keropok mentah yang akan kita goreng. Ini dia keropok warna-warni. Ini sama sebenarnya. Tapi 2 kontena. Yang ini keropok ikan belidak. Minyak tengah kita panaskan. Tidak lama lagi. Sekejap lagi. Menjadilah dia. Okey. Saya nak cuba yang ini dulu. Okey. Ini biarkan dulu. Cuba yang besar ini dulu. Cubaan pertama. Penuh kuali. 1 kuali teman-teman. Tengok teman-teman. 1 kuali. Tengok. Cukup besar. Cukup besar. Okey, kita simpan dalam bekas dulu. Cukup besar. Okey. Kalau macam itu, saya ambil api, kita kena slow sikit. Perlahankan sikit. Kamera pun tak boleh dekat.
kepanasan nanti. Coba yang ini. Balikkan dengan segera. Oke, sudah mengembang sepenuhnya. Warna pink, kuning, hijau. Sari ini, teman-teman. Ini yang kita tengok yang ini pula. Ada warna purple. Warna purple. Wow, penuh kuali. Penuh kuali warna purple. Ada satu petua orang cakap, kalau pakai dua penyepit, kita tarik kiri kanan makin besar. Ini pun sudah besar. Tengok, lindung kuali. Kita cuba yang merah. Yang merah ini. Wow. Penuhlah kuali kita ini. Tengok yang merah. Bukan 5 inci. Bukan 6 inci. Bukan 10 inci. Tengok. Ini jubin ini 8-10. Jubin 8-10. Tengok. Hampir lindung. Oh, sorry. Ini jubin 8-10. 8 inci darab 10 inci. Okey, yang ini pula. Wow. Besarnya boleh dijadikan layang-layang. Yang ini lebih 12 inci, teman-teman. Macam layang-layang. Kita cuba yang mana lagi? Yang kuning lagi. Wow. Okey. Sudah ada beberapa keping, sudah hampir penuh kita punya itu. Tengok ni. Dah hampir penuh kita punya dulang. Kita buat beberapa keping lagi. Memang puas hati ni. Ini dari Maludang. Wow. Tak muat kuali saya. Tergolongkan sikit. Tak rugi. Ini sebenarnya pemberian daripada kakak ipar dari Meludam. Kalau datang ke Meludam, ada dijual. RM5 sebungkus. Ada RM5 sebungkus. Saya ambil yang hijau panjang ini. Okey, tengok ini dia. Ada dijual di gerai Meludam. On the way nak pergi ke Kuching, singgah sekejap di gerai di Meludam. Banyak keropok ini. On the way ke Kuching guna apa tu? Coastal Road. Guna jambatan itu, jambatan Saribas 1. Tengok panjang ni. Ini jubin 10 inci. Tengok. Lebih ke atas. Hampir 15 inci. Okey. Tengok teman-teman. Tengok. Penuh sudah dulang kita. Okey. Sekarang kita cuba keropok dari dalam. Yang ini keropok ikan belida. Kecil-kecil cili padi. Sedap ni. Keropok ikan belida. Memang rangup. Kita cuba beberapa keping. Kita cuba beberapa keping. Kita cuba sekali lagi. Keropok ikan belida. Keropok ikan belida. Cengeng. Itu dia mengembang.
Okey, ini dibuat daripada ikan belida. Dibuat pada ikan belida. Okey, teman-teman, minyak makin panas. Teruskan menonton ya. Teruskan menonton. Okey, kita berhenti menggoreng. Kita nak cuba merasa keropok ini. Okey, teman-teman. Tibalah masanya kita nak merasa keenakan keropok ini, keenakan dan kerangopan dia. Berlindung. Tengok, saya pun terlindung oleh keropok ini. Okey. Ini keropok dari Meludang. Ini ialah keropok ikan, keropok udang ni sebenarnya. Keropok udang. Okey. Yang ini tadi keropok ikan belida. Yang ini keropok udang. Ini kita guna makan cicah sos cili. Sos cili Maggi ya. Kita. Okey, ni dia. Kita cuba tengok yang ini. Oh. 1 2 jengkal lebih. Cukup rangup. Cukup rangup. Banyak nih, bila mau habis saya makan satu-satu. Tebal pun sedang-sedang. Bau pun enak. Tak ada bau yang tidak enak macam orang kata bau lantuk. Maunya ikan bau lantuk, itu tidak. Bau lantuk ataupun bau hanyir ya. Ini tak ada, sedap baunya. Bau udang goreng. Memang puas hati. Jangan tak beli ya. Kalau pergi ke Kuching, on the way sebelum sampai ke Jambatan Tereso, ada Kampung Meludang. Singgah tepi jalan. Banyak dijualnya. Dibuat di Kampung Meludang tu, memang dia besar macam ini ya. Cukup besar. Besar dan rangup. Yang ini keropok ikan belida. Ini dari darat. Hasil buatan ipar saya. Sama juga YouTuber yaitu Nixon Chen Channel. Ini dia buat. Tengok channel Nixon Chen. Dia memancing, dapat ikan belida. Dia buat ini. Okay. Kita habiskan sekeping ni. Rangup teman-teman, cukup rangup. Berapa kali patah baru habis sekeping.
Okey. Ini dia keropok dia tadi. Sedap, rangup, enak, dan bau dia harum. Tengok tinggi. Okey, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video saya pada kali ini. Jangan lupa sila subscribe ataupun langgan, like, share dan komen. Sila ikuti lagi video saya yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey, selamat malam.